Nak QR mana? Tak boleh. Ya, nanti orang cakap aku ni apa pula, ambil duit orang pula, tak nak aku. Kita orang sedekah. Memanglah kau orang sedekah, tapi orang lain akan fikir lain pula. Shuffle mal. Kalau bagi gift boleh. Pin nombor account mal. Koyum relax je. Memanglah koyum relax. Aku ni tak boleh. Kejap lagi orang cakap aku ni apa pula. Okey, macam ni. Cepatlah, nak aku spill tak? Aku cakap apa? Okey, kau bagi aku pause kau. Aku akan cakap. Cepat. Dah naik 5,000 ke? Bel, terima kasih. Dah naik 5,000. Oh, belum lagi dah naik 5,000. Ingat 5,000 lah. Allahu Akbar. Mal hilang. Okey. Saya akan bagi tahu apa yang saya tulis dekat IG tu. Tapi janji dengan saya, jangan bagi tahu Aisyah. Mari, terima kasih. Okey, sekarang ni dia ada 2 pause. 2 pause. Cukup lagi 3 pause. Aku buat package kat korang. Aku spill, tu dah kena spill. Tapi aku akan keluarkan satu video yang paling gebak yang kau tak pernah tengok dekat konten dia, yang main jiwa betul-betul punya jiwa, sambil bermain dunia dia dengan dunia aku bergabung. Aku akan buat sebelum aku dikeluarkan pada talent sementara. Janji, okey? Janji. Janji. Kau janji. Sebelum aku keluar, aku balik ni, aku terus shoot dengan dia. Sebab aku dengan dia dah main jiwa ni. Dah main jiwa. Dah main ke semua benda lah.
Semua tanya pasal gelang. Saya kan dah cakap. Gelang saya simpan dekat rumah sebab takut putus. Sebab saya ada benda nak buat untuk last. Tapi itu pun kalau dapat pause 3, aku akan buat benda tu. Sebab benda tu makan main dengan modal. Aku kan yang ada duit sangat. Itu kalau macam korang bagi aku tu, aku guna modal tu je lah. Ini bukan. Oh! Oh! Ini paus besar terus kau bagi aku ni. Kepala tengkorak ni. Paus besar apa yang kau bagi aku? 4 paus lah. Dan 4 paus. Gila, siapa bagi aku tadi, Jui? Siapa bagi aku? Pak Damal. Firma Kosyah kan kaya pun. Loh. Tak, yang besar tu siapa bagi ni? Aku tak baca lah. Satu besar, 3 normal. Normal bagi. Ya Allah, banyaknya. Okey, saya akan spill benda yang pertama. Pasal story IG lah. Korang nak saya spill kat sini ke? Yang apa yang saya tulis semalam kat story IG ataupun dekat video? Saya rasa sempat untuk for the one video. Sebab aku nak kena tanya Kak Bel dulu. Boleh keluarkan sebiji ke? Sebab dia for more 7 video. Aku balik ni sempat lagi shoot rasanya. Silap aku. Dekat sini. Kat sini. Okey, tapi janji dengan aku jangan bagi tahu Siti Maimunah pula. Siti Aisyah. Sebab dia ada reply story IG aku. Dia nak tahu apa yang aku tulis. Tapi dia sendiri pun tak tahu. Janji dulu aku. Janji dulu. Lagi satu aku nak minta tolong korang sebelum aku spill. Aku nak benda ni, walaupun aku dah tak ada nanti aku dah tak ada kan, aku nak korang keep edit je. Boleh tak? Kita jadikan satu fenomena sebelum bulan 1 tahun depan. Boleh tak? Aku tak minta banyak pun. Macam Karina Kemal. Yes. Duo sibling and duo friend. Aku nak benda tu. Aku perlukan benda tu. Sumpah aku perlukan benda tu. Kalau korang keep on edit, benda tu nama aku akan jadi amat besar. Dan juga aku boleh benefit untuk dapatkan permanent. Okay, janji. 2 sibling, 2 sahabat. Yes. Okay.
Dalam story IG ku yang aku post gambar gelang tu, aku tulis bermula dengan D di hadapan, dan berakhir dengan E. Aku nak korang teka dahulu. Bapak korang ni betul-betul jiwa netizen lah korang ni. Sumpah. Betul-betul jiwa